Ramai orang dia mula gelabah apabila tengok harga emas naik mendadak seperti yang berlaku sekarang ni. Ini 3 benda yang perlu kita buat kalau harga emas naik. Yang pertama sekali, kita kena bertenang. Sebab apa? Harga emas memang ada naik dan turun dia. Dalam jangka masa pendek, naik dan turun tu ada. Tetapi dari segi long term, memang harga emas telah menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Harga emas naik sebanyak 10% secara purata dan untuk rekod tahun ini sahaja, harga emas naik 40.4% dalam masa 1 tahun sahaja. Jadi kita perlu bertenang. Sebab apa? Kalau kita takut nak beli emas sebab tengok harga emas naik, kita kena ingat 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, harga emas confirm akan jadi lebih mahal lagi daripada sekarang. Yang kedua, jangan jual emas kita tersebut semata-mata nak dapatkan keuntungan. Penyimpan emas yang berilmu, dia tidak akan jual emas dia kecuali dalam 3 keadaan sahaja. Apakah 3 situasi tersebut? Kena tengok baliklah video saya, kena scroll balik, saya ada terangkan 3 keadaan di mana penyimpan emas akan jual emas dia. Dan yang terakhir sekali ialah kita kena ingat balik kita punya tujuan dan juga matlamat kita simpan emas pada awal-awal dulu. Kalau kita punya matlamat itu ialah untuk dijadikan sebagai aset, harta kekayaan, simpanan untuk elakkan bocor, maka teruskan lagi menabung. Jangan tengok harga, sebab apa? Harga lepas ni 1 tahun lagi, 2 tahun lagi confirm akan jadi lebih mahal. Kalau rasa sekarang 550 mahal, nanti kalau naik jadi 700, bukankah sekarang anda akan menyesal? Sebab apa? Dulu semasa 550 kita tidak menabung. Saya simpan emas ketika harga 180, 200, 300, 400 maupun 500 sekarang ni pun saya masih lagi konsisten menabung emas sebab